Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan geografi kita. Hari ini kita akan meneroka satu topik yang sangat dinamik dan dekat dengan kehidupan harian kita, iaitu dunia pengangkutan di benua Asia. Jadi, pastikan anda bersedia. Okey, jom kita mulakan. Cuba fikir sejenak. Bayangkan anda nak melancong dari Kuala Lumpur ke Tokyo. Atau mungkin syarikat anda perlu menghantar kontena barangan dari Singapura ke Jepun. Macam mana agaknya pergerakan berskala besar ini berlaku? Apakah 3 jenis pengangkutan utama yang memainkan peranan penting di sini? Dalam penerangan kali ini, kita akan fokus kepada 3 bahagian utama. Pertama, jenis pengangkutan di Asia. Kedua, kemajuan pengangkutan. Dan ketiga, kita akan nilai kesannya terhadap masyarakat, ekonomi serta alam sekitar kita. Pernah tak anda terfikir kenapa negara-negara maju macam Jepun, Emirat Arab Bersatu, China dan Singapura melabur begitu banyak dana untuk kaji selidik sistem pengangkutan? Senang saja jawapannya. Mereka mahukan sistem yang lebih efisien untuk selesaikan isu kesesakan. Pengangkutan moden ini sebenarnya adalah nadi utama. Ia bukan sekadar laluan pergerakan, tetapi penggerak mobiliti penduduk, penjana perkembangan ekonomi dan pastinya pemangkin kepada industri perdagangan dan pelancongan. Baiklah, mari kita terus ke bahagian pertama, jenis pengangkutan di Asia. Bila bercakap tentang pengangkutan darat, darjah ketersampaian rel di benua Asia ni memang luar biasa. Tahukah anda, India mempunyai jaringan landasan kereta api paling banyak di dunia. Dari segi jarak pula, landasan Trans-Siberian memegang rekod dengan jarak merentasi lebih 9,200 km. Kalau kita sembang bab kelajuan, kereta api peluru Asia adalah juara. Shinkansen Jepun boleh memecut pada kelajuan 320 km sejam, manakala sistem di Korea Selatan pula mencecah 350 km sejam. Laju betul kan? Beralih ke udara pula, lapangan terbang ibarat pintu depan sesebuah negara. Data lalu lintas penumpang pada tahun 2016 membuktikan ruang udara Asia sangat sibuk. Lapangan terbang antarabangsa Dubai mendominasi skala global dengan lebih 80 juta penumpang. Di Asia Tenggara pula, kita harus berbangga dengan KLIA yang menguruskan puluhan juta penumpang dan pastinya lapangan terbang Changi yang sentiasa diiktiraf antara yang terbaik di dunia. Dan sudah tentu, kita tak boleh lupakan laluan air. Pelabuhan adalah tulang belakang urusan import dan ekspor. Bayangkan kapal-kapal gergasi berlabuh tanpa henti. Pelabuhan Singapura contohnya sangat besar sehingga kan ia mampu menampung 1,000 buah kapal pada satu-satu masa. Di Jepun pula, pelabuhan Tokyo bertindak secara khusus untuk menampung keperluan harian dan industri penduduknya seperti kemasukan makanan dan bahan binaan. Sekarang jom kita lihat bahagian kedua, iaitu kemajuan teknologi dan inovasi pengangkutan di Asia. Anda lihat gambar ini? Ini dengan jelas menggambarkan kejuruteraan canggih zaman moden. Inilah Shinkansen, sistem kereta api kebanggaan Jepun. Ia memainkan peranan kritikal menyambungkan 4 pulau utama mereka, Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Sistem ini bukan sahaja memaparkan kelajuan yang mengagumkan, tetapi juga tahap keselamatan dan ketepatan masa yang dipuji seluruh dunia. Cuba lihat nombor ini, 603 km sejam. Ini bukan kelajuan kapal terbang ya, ini adalah rekod kelajuan kereta api darat yang dicatatkan pada April 2015. Cuba bayangkan duduk di dalamnya. Pemandangan luar mesti berlalu seperti kilat. Ingat fakta penting ini kerana ia membuktikan sejauh mana kemampuan kejuruteraan Asia. Seterusnya, kita terbang ke kawasan Timur Tengah. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Ia bukan sekadar tempat transit, ia adalah hub mega serba mewah. Fasiliti ini sangat luas, meriah dengan pusat beli belah dan yang menariknya, ia mempunyai kapasiti untuk menampung 90 juta penumpang. Malah, Terminal 3 di sini dibina eksklusif untuk syarikat penerbangan Emirates. Memang gergasi. Kembali ke perairan, kita ada pelabuhan Hong Kong di Laut Cina Selatan. Disebabkan pelabuhan ini terletak di kawasan air dalam dan terlindung secara semula jadi daripada tiupan angin kencang, ia menjadi antara pelabuhan paling selamat dan sibuk di dunia. Pengurusan kargonya sangat cekap, membolehkan kapal dagang keluar masuk dengan pergerakan yang amat sistematik. Okey, kita masuk ke bahagian akhir. Adakah kemajuan pesat ini sekadar memberi kebaikan? Mari kita kupas kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar secara objektif.
Untuk kita sebagai masyarakat setempat, faedah utamanya sangat jelas. Masa perjalanan jadi lebih pantas, mudah untuk ke mana-mana dan banyak peluang pekerjaan baru dibuka. Di sudut makroekonomi pula, kelancaran logistik ini mentransformasikan bandar-bandar seperti Tokyo dan Osaka menjadi hub perdagangan global yang gergasi. Ia merancakkan pelancongan, meluaskan jaringan antarabangsa dan meningkatkan kemasukan mata wang asing. Tapi, sebagai ahli geografi, kita perlu lihat kesan alam sekitar dari kedua-dua belah pihak. Di satu sisi, teknologi baru seperti kereta api elektrik adalah jauh lebih mesra alam, kurang melepaskan karbon dan mewujudkan lanskap bandar yang teratur. Namun di sisi lain, lapangan terbang menyebabkan gangguan bunyi yang serius kepada penduduk sekitar. Di lautan, insiden tumpahan minyak dari kapal dagang amat berisiko membunuh hidupan akuatik. Dan yang paling kritikal, pembinaan lebuh raya dan landasan selalunya mengorbankan keluasan hutan serta menjejaskan kawasan tadahan air kita. Okey, mari kita uji minda sikit. Masih fokus? Soalan pertama dari kuis mini kita. Merujuk kembali pada permulaan sesi tadi, boleh anda sebutkan apakah 3 jenis pengangkutan utama yang memacu benua Asia? Darat, udara dan air. Kalau jawapan di minda anda tepat, syabas, anda memang memberikan tumpuan 100%. Seterusnya, cuba bayangkan visual kereta api moden yang kita lihat sebentar tadi. Apakah nama sistem kereta api kebanggaan Jepun yang sangat cekap menghubungkan 4 pulau utamanya itu? Tepat sekali, Shinkansen, simbol kepantasan dan revolusi pengangkutan darat Asia. Dan soalan terakhir untuk melihat kemahiran pemikiran kritis anda. Kita sering bergantung kepada pelabuhan laut, tapi apakah satu insiden berbahaya yang sering dikaitkan dengan pergerakan kapal dagang dan mengancam alam sekitar? Betul, pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Ia peringatan penting bahawa alam semula jadi sentiasa menanggung risiko atas kebergantungan kita terhadap industri pengangkutan global. Jadi, untuk merumuskan penerangan kita, ini adalah intipati yang anda perlu pasak dalam ingatan. Kita mempunyai pengangkutan darat, udara dan air yang sangat pesat. Kita ada pelbagai lambang kemajuan mega seperti Shinkansen, fasiliti mega Dubai dan kecekapan pelabuhan Hong Kong. Dan yang paling utama, kita faham bahawa wujud tarik tali antara pertumbuhan sosioekonomi yang mantap dan bebanan kepada kelestarian alam sekitar kita. Sebelum kita berpisah, saya ada satu persoalan berat untuk anda renungkan. Sebagai bakal pemimpin masa hadapan, bagaimana agaknya kita nak membina dan merancang sistem pengangkutan yang canggih untuk ekonomi tanpa menggadaikan kelestarian hutan dan lautan kita? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk ikuti penerangan ini bersama saya. Teruskan semangat meneroka ilmu geografi dan kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya.